Dengar tu guys, bunyi syahdu harmoni semacam. Daripada mana bunyi tu datang? Seperti kau nampak tak tu? Ada benda bulat tu. Apa benda tu bang? Itu adalah speaker. Pelikkan design dia. Pada pendapat aku, design dia sangat minimalis lah. And dia punya audio spot elok memang sangat padu. Ni aku baru bagi teaser je sikit. So nanti aku payung lagi audio dia kejap lagi guys. So memperkenalkan iaitu Creative Pubble lah. Sebuah speaker pada pendapat aku high quality guys. Dia punya build quality memang sangat premium. Itu je aku nak cakap lah. So bila aku sebut premium harga dia pun tapi logik dengan apa yang kau dapat. And cuma satu je lah, speaker ni tak ada bluetooth. Kalau sekiranya kau nak ada yang bluetooth, tak silap aku model Pubble V3 Nanti aku provide lah semua link in description. Seperti kau nampak, benda yang kau boleh adjust dekat speaker ni hanyalah volume dia saja. So jomlah tanpa membuang masa, aku payung speaker test penuh punya, kasih dengar guys. Mana padu kan? Pada pendapat aku padu gila lah. So kalau sekiranya kau minat nak beli speaker ni, aku akan provide link dekat bawah, pergi beli guys.